I'm back training, guys. So hari ni aku strength and speed work dengan Coach Dane. Coach Dane ni, aku pernah jumpa dengan Coach Dane sekali waktu geng subuh macam Jumaat buat dengan Bukit Aman. Kemudian aku kenal Coach Dane. Tapi lepas tu aku pun macam tak apa lah, tak ada event lah aku nak coach kan. Tak ada event pun aku nak run. Kali aku macam terputus connection dengan coach. Aku nampak Chief Khairi training dengan Coach Dane. Waktu aku follow tengok kan, aku tahu KJ lari makin laju. Suka makin laju, betul badan dia makin fit dah. Aku macam okay, power ni aku kena start training ni, tapi aku tak ada drive tau. Sekali brand Cuff sudah datang kat aku. Cuff cakap, aku duta Cuff bro cakap, Alif, we're sending you to Berlin untuk your first world major marathon. Woo! Aku macam, okay, am I ready to do this? Aku dengan sibuk benda semua, I sign up. Right now we are 17 weeks away. Aku punya race day is 21st September. Ini pot aku selalu jumpa betul-betul depan Bukit Aman, dan kita run kat dalam Lake Garden. So bermulalah hari ni, jadual aku pada pukul 7 pagi. Hari kenalkan hari ni Coach Dane, Coach Alif untuk Berlin Marathon. So, Coach Dane akan membantu aku habis marathon tahun ni. It's 7 o'clock, ready to rock and roll. Jom. As usual, start warm up dulu kan, sikit-sikit. Get your heart rate up going. Aku memang enjoy lari dekat Lake Garden ni. Ini adalah salah satu tempat yang aku dengan family aku suka sangat datang. Anak-anak aku belajar basikal semua dekat Lake Garden. Anak aku main lari-lari, main freebie semua. Kadang-kadang waktu hari yang aku ada rezeki, tak ramai sangat, aku bawa anak-anak aku datang sini. So kali ni aku datang with a different game plan. Coach cakap hari ni strength. So as usual, one loop yang aku buat tu about 2.5 kilometers. We did 2 loops. So it's 5 kilometers, 2 loops. Okay, kita tengok. Okay, kat mana kita perlu maintain. Okay, berapa kilometer dah kita dah boleh dapat maintain dia punya pace. So ni Alif go 100% ni. Dan macam biasa je, not 100% lah. Oh, just pergi je, kita pergi je. Okay. Kemudian kita keluar, coach cakap, okay, jom naik bukit. Aku pula naik bukit ni memang bukan aku punya forte. Aku memang tak boleh belah kalau naik bukit ni. It's a bad habit. Waktu Ironman dulu kan, aku suka simpan tau. Meaning aku conserve aku punya energy. So bila bukit je aku tak tembak. Aku layan kaki je. Lepas tu bila flat aku akan tibai. Aku punya gameplay dulu lah. So aku nak switch aku punya mapping. Mapping macam kau hantar kereta kan, kau pergi buat dyno, kau nak map dia kan. So Ironman aku nak conserve. So bila kita swim, kita kayuh dan kita run, every leg tu aku macam nak conserve because I have another discipline. Betul aku conserve. Tapi running ni pula aku tak perlu buat apa-apa, aku kena lari je kan. So dia cakap kat aku tadi, dia kata benda yang nak simpan-simpan tu dah kena buang. Dia kata masa train memang you kena all out. Sebab kau bukan yang nak kayu basikal ke apa ni kan, kau run je kan. So bila lari burst tu, aku tak boleh tu. Aku punya lung screaming bro. Kalau RPM tu aku dah sebenarnya duk tengok-tengok tu, bukan aku tengok heart rate, aku tak nak tengok heart rate. Aku takut tengok heart rate sebab aku tahu mesti merah je. Jadi heart rate aku dah spike 184. Tapi it was around 184 tadi. At one point tu heart rate aku naik 184. Perasaan aku masa naik planetarium tu, aku memang rasa aku akan naik ke bulan. Aku rasa macam nak mati tu tadi. Coach kan, dia selamba bro. Dia macam, okay, sikit lagi, sebelah kanan ni toilet, siapa nak pergi toilet, dia cakap kat aku. What toilet? Aku dah kencing dah dalam seluar. This time aku naik bukit planetarium ni pakai kaki. Lepas tu aku try to remember balik aku punya training dulu. What did I do to survive? Dia punya survival mode dah kick in. Padahal aku baru lari 7 km tadi. Alif slow tu Alif nak recover sikit kot. Tak apa. Lawan je. So sebenarnya recovery ni apa? Just boleh maintain. Okay. Maksudnya maintain ni bukan kita pace yang laju.
sedang-sedang. Bila kita dah slow, kita punya timing akan lari. Ya. Lepas tu kita dah okey, kita nak catch up balik, lambat. Okay, otak aku fikir kalau kita dah climb kan, recovery you slow down. Meaning kau slow down your pace. Tak doh dengan coach. Kau bayang aku dah tembak tadi. Aku dah macam okay dah turun lah. Okay, recover. Bila dia kata recover, aku nak tengok pace aku. Weh, 5.30 kat ni, celah mana recover ni? Dia kata tak, recover means you layan your body. You maintain the speed tapi kau tak exert the speed. How is that? Kan, aku rasa macam man, masa kita nak climb kau exert kan, kau push at 5.30, kau push to climb at 5.30. So now you are going, you are descending, tapi you pun maintain the 5.30. Pada dia tu recover. Aku pun kena change juga attitude tu. Otak aku nak kena switch. So dia ni kena layan dia punya recovery lah. Okey, tu dah nak buat apa dah? 1 to 10. 9 lah. Okay. Coach saya cakap, Alif, apa 0 to 10 berapa sakit ni? 9. Coach Din macam bawa aku sightseeing bro. Aku padahal dah minta nyawa dah. Dia kata pusing, naik planetarium ni. Okey, sebelah kiri ni, ni museum. Ni museum polis. Ni planetarium. Ni toilet, siapa nak pergi toilet? Aku dah fikir heart rate aku nak meletup ni. Aku rasa macam, aku tengok buat VO2 max ke apa lah. Tu lah beza dia. Aku tak tahu umur coach berapa kan. I think 40s lah kan. At that age, bila kau dah start training lama, kau punya macam body kau dah adapt kan. Walaupun at that pace, pada aku, normal human being, aku rasa jantung aku nak meletup bro. Tapi dia rasa macam dia tengah jadi tour guide aku dekat Lake Garden ni. Dia macam tour guide aku tadi. Dia bukan coach aku tadi. Dia tour guide. Lepas 30k, marathon, inilah kita punya mental. So itu adalah beza proper professional athlete dengan kita a weekend warrior. I don't know about warrior tapi aku dah bong bro. Last tadi coach cakap okay last 100 meter. Last 600 meters. Aku ingat 600 meter tu landai tak bro. 600 meters of climb bro. 600 meters tu aku dah bercakap dengan diri aku sendiri lah. Waktu training. Come on. Kalau Putrajaya, korang tahu kan Bukit Bangang kan. Ni Bangang 2.0 bro. Aku pun sebab apa Bangang? Aku pun dah jadi Bangang kat situ bro. Aku cakap, come on Ali. Come on Ali. Otak aku dah fikir, come on bro, you can do this. You can do this. Kan? At the age of 35 bro, trying to find every ounce of determination and inspiration dalam badan aku ni. You know? Okay. Shit. Oh shit. Oh shit. You want to grow old stronger bro. Kau tak nak grow old weaker. Okay, let's change the mindset. Aku dah kuyuk lah. Kau tengok coach Jin. Tak belum. Aku dah minta nyawa. Kalau marathon ni, kita kena minum air ke tak lepas training? Kita setiap 3 kilo minum bagi biasa. Tak dahaga pun minum bagi biasa. Maknanya minum sebelum haus tu kan? Water station marathon 3 km. Setiap 3 km. Jadi kena biasa kan? Ya, biasa. Kan bila running kan dia ada teknik dia kan. Dulu yang kita belajar breathing 2 in 2 out. 2 in 2 out. Tapi bila Ali dah lari lama-lama, dia jadi macam Ali lebih selesa macam betul? Macam tu. Okey ke tak okey? Okey, sebenarnya kita ikut memang itu yang 2 in 2 out tu panduan. Tapi kalau kita dah biasa kita punya rhythm, biasa kita follow kita punya rhythm. 2 in 2 out tu sebab apa? Sebab orang cakap mungkin nak bagi selesa dia punya breathing. Sebenarnya tak ada masalah pun. Hari ni total calories 647, average heart rate 166, 51 minutes, 9 kilometers. Tapi 9 kilometers kita average pace 5.40.
up and down, hilly, pusing leg garden ni. Ni first time aku strength training dengan speed work dengan coach. Tengok ni. Tak payah mandi dah apa ni. Boleh pergi jog terus. Boleh buat show terus, tak payah mandi dah. Gila dia. Untuk yang marathon kita kena ambil karbo banyak sebab kita perlu tenaga. Kan? Kalau untuk protein ni untuk kita punya otot, muscle. Tenaga ni karbo. Karbo ni kita kena tahu. Karbo ni ada banyak macam-macam karbo. Kita carilah karbo yang tahan lama. Yang tahan lama apa Tahan lama macam nasi. 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 Dia makan okey, tapi kau kena burn lah balik kan. Kau kena bakar balik, kau kena guna dia as fuel. Ni kalau beduk kau badak nasi ganda kan, kau pergi Penang, kau berhenti makan Ipoh ni Hollywood, kau makan mi siam, kau makan nasi ganda, tu canai, kuih tiaw malam, itu kau tak training. Memang masak lah, susah. Betul coach, aku nak beritahu korang kan, masa awal dulu masa train, masa tu Ironman umur aku 25-26 kan, masa start training. Masa tu aku warm up tak ada hal. Apa, cool down, stretching pun tak buat. Sebab kau muda kan, kau recovery tu senang gila kan. Masuk 35, 36 ni bro. Baik, kau nak keluar daripada katil pun. Nak keluar dari katil macam macam tu bro. Hari-hari bila aku tak training, aku akan hantar homework. Akan hantar homework hari ni coach, aku hantar. Aku hantar coach hari ni homework aku buat bro, kena update. Tapi macam mana ni coach cakap okey tadi makan nasi lemak. Okey dia cakap makan nasi. Boleh, tapi kena burn and control your load. Okay, let's go. Moving on, we're back to vlogging with sports. Let's go. Cut.